Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu saya Zarif, penasihat jualan kereta Recon anda. Okey, hari ni, petang ni juga saya nak buat review satu kereta. Sebelum ni saya pernah review satu kereta Honda Stepwagon. Itu tahun 2017. So, hari ni saya nak review satu kereta yang model baru. Stay tune semua. Okey, di depan saya ni Honda Stepwagon. Ini tahun 2024. Warna putih, memang cantik kan? Sebelum ni kalau kita tengok, biasa kita tengok atas jalan yang model Honda Stepwagon yang lama punya tu. Cuma kali ni saya nak buat video sebab ada beberapa orang yang WhatsApp saya minta saya review the new Honda Stepwagon ni. So mana-mana yang PM saya tu, korang mesti tengok video ni. Okay. Cuma yang ni variant Spada. Bukan yang Cool Spirit, yang ni variant Spada. So masih lagi kalau korang tengok, tengok dia ada sequential light, lampu pun LED. Tengok tu. Lambang Honda dia besar. Design yang ni bagi saya okey, clean, tak macam tak tu sangat, tak macam, so kalau orang muda pakai boleh, orang berusia pakai pun tak ada masalah. Memang bagi saya cantik, okey, tak ada masalah. So rim alloy dia warna macam gelap-gelap, dia pakai rim 16 inci. 16 inci, 5 spoke lah, 5 butang tu. Okey. So kamera kereta ni tak ada kamera 360. Dia ada power sliding door. Cuma yang baru ni dia ada power boot. Memang dahsyat yang baru ni. Tengok tu, lampu LED belakang memang lawa betul. Kita tengok tak? Power boot dia, tekan dia bawah ni, dia terbuka macam tu. Memang mantap kan? So of course untuk kereta Stepwagon ni, seat dia tu boleh lipat dalam ni. So memang belakang ni akan jadi luas. Ni bahagian belakang. Tengok tu, dalam dia pun warna hitam. Memang cantik. Tahun 2024. Harga RM170,000 lebih. So korang kalau berminat, korang boleh Roger Zarif di nombor 011633137733. Jom kita tutup ni. Tengok ni. Cantik kan? Warna putih. Kita ada warna putih je. Kita ada stok warna hitam. Saya pun lupa dah. Banyak sangat. Honda Stepwagon. Memang cantik. So of course ini pun ada power sliding door. Seat dia memang sangat selesa. Tengok seat dia tebal. Honda kan, Honda memang terror ataupun jago dalam buat ruang. Memang seat dia bagi saya, legroom dia memang sangat selesa. Memang besar. Harga RM170,000, korang akan dapat enjin 1.5 turbo dengan keselesaan macam ni. Memang cantik. So yang unik ni, mileage dia baru berapa Alamak, tak nampak ke? Baru 16,000. Ini original mileage. Ini bahagian depan dia. Of course ada push start button. Satu lagi saya paling suka dengan kereta ni sebab dia banyak sangat compartment. Korang boleh letak sini, tengok. Barang dekat sini lagi. Dekat sini, letak duit shilling, letak cup pun boleh. Dekat sana lagi. And then ada hook lagi. Korang boleh gantung sini. Mantap tak? Mantap tak? Cuba korang komen, cantik tak kereta ni di mata korang? So kalau korang berminat, korang boleh Roger. Okay? So macam mana? Beli atau baik beli? Kalau korang berminat dengan kereta ni ataupun mana-mana kereta, boleh je terus Roger Zarif, okay? Di nombor 011 6331 3733. Bye-bye.